Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Tok Muda Channel. Apa khabar anda di sana? Alhamdulillah Tok di sini sihat walafiat. Dan semalam kan hari yang paling seronok lah bagi Tok sebenarnya. Sebab dalam masa 9 tahun Tok tidak menghadapi sebarang tantangan. Jadi pada malam kemarin, siang. Kalau KL sebut malam. Malam. Semalam. Jadi kita ada menerima tantangan. Alhamdulillah. Aha. Baik, untuk seterusnya dimaklumkan kepada pelanggan-pelanggan MC kita. Alhamdulillah. Setelah hampir 2 minggu sunyi tanpa berita, tak ada barang-barang kebal umum daripada Indonesia, kawan-kawan kita di sana lah, tak ada berita. Jadi tadi dalam lebih kurang 10 minit tadi, sekarang jam berapa ni? 21.15, 9.15, 9 suku. Jadi maksudnya tepat pukul 9 tadilah. Jadi sahabat tu di kawasan Surabaya memaklumkan kita ada dapat beberapa koleksi item badar, tetapi bukan yang bisingnya budak-budak ni. Bukannya yang sama macam kita dapat sebelum ni lah. Yang itu yang langka, yang orang dah simpan lama. Jadi yang ini yang dimuntahkan oleh Gunung Semeru. Jadi nama dia adalah Badar Besi Semeru. Itu yang nama betul dia dah, bukan nama buat-buat ke olok ke, tak. Memang daripada Semeru pun. Siapa ada kenalan dekat Semeru tu, hantarlah kenalan korang pergi cari. Orang tengah duk kutip ni sekarang ni. Orang kampung area-area tu tengah duk kutip sekarang batu-batu yang dimuntahkan keluar oleh Gunung Semeru tu. Jadi Tok Muda kat sini pun diberitahu oleh sahabat Tok dan teman-teman Tok di sana. Sekarang memang ada orang kampung-kampung di sana tu yang duk mengutip batu-batu yang datang daripada muntahan Gunung Semeru yang meledak pada tanggal 19 kemarin. Jadi insya-Allah tadi Tok dah memohon dan meminta kepada mereka untuk menghantarkan beberapa lah yang sudah Tok pilih menggunakan. Jadi dalam penglihatan pengamatan Tok tu, dalam banyak-banyak yang diorang dah susun kan, Tok dah buat pilihan lah. Tok pilih. Okey, yang ini kita ambil. Kan. Dan mahar yang Tok dapat untuk pindah milik pun bukan murah. Tok beritahu terang lah. Mungkin diorang dah tahu kot mata wang kita naik. Bagi siapa yang tak tahu, mata wang kita naik tau sekarang. Jadi kalau nak bawa anak isteri korang pergi melancong ke Indonesia, inilah sekarang ni masa dia. Duit kita tengah meninggi sekarang, meroket sekarang. Kan, alhamdulillah ekonomi kita kembali pulih sebenarnya bagi yang tak tahu tu, dan mata wang kita pun dah naik sekarang. Kalau sekarang kita pergi Thailand, kalau dulu kita pergi Thailand, kita bawa 1,000, kita dapat 70,000 baht. Sekarang kita dapat 80 ribu pula dah. 8,000. 7,000 kalau kita tukar 1,000 kita dapat. Lupa dah sekarang. Ginilah. Dulu kalau tukar 1,000 dapat 7. Satu dapat 7. Sekarang kalau tukar 1,000 ataupun 1 dapat 8. Yang awal-awal dulu masa mula-mula tukar 1 dapat 1. Faham tak? Jadi sekarang ni tengah membaiklah ekonomi kita ni. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, insya-Allah tunggu dah dalam masa selalunya 1 minggu lebih, 2 minggu baru sampailah barang-barang Semeru ni yang sudah Tok pilih. Insya-Allah ada kelebihan kebal umum. Ni nak raya ni Tok tahu ramai orang mencari barang kebal umum. Kan? Jadi insya-Allah ada. Cuma Tok bagi tahu terang, yang Tok order tadi tu mari ke sini ni tak sampai pun 9 biji. Tak sampai 9 biji.
Dan tak ada dah pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Jadi berapa mahar dia tu? Mahar dia tu insya-Allah ini mahar cadangan, harga cadangan untuk malam ni. Sebelum video pengujian, maksudnya kalau tanpa video pengujian tu akan maharkan mungkin dalam 500 ke 600 setengah macam tu lah, lebih kurang lah. Ini bukan janji bukan janji nanti Tok letak 700. Faham pula Tok kata itu 500 ke 600 setengah je. Ini bukan jaminan bukan jaminan. Okey, jadi harga dia rating macam tu lah, main ratus-ratus lah, senang kita senang kata main ratus-ratus. Kalau ada video pengujian, kebetulan masa tu Tok rajin nak buat video pengujian. Tok test terus kan. Okey, mahar dia tu macam biasalah dalam 1,400 ke atas macam tu. Tengok batu. Jadi batu tu Tok tengok dalam gambar tadi belum sampai depan mata. Kalau sampai depan mata Tok kelaskan, okey batu ni grade apa baru harga dia tu lain. Insya-Allah. Okey, jadi tadi sebelum Tok mengakhiri video ni, tadi ada satu customer kita dia telefon lah. Dia telefon Tok ke Tok telefon dia? Dia telefon Tok, miss call. Lepas tu Tok call dia balik. Okey, dia ceritalah, alhamdulillah baru-baru ni dia kata lama dah dia tak call Tok ni, dalam lebih kurang seminggu, bukan sebab apa. Dia accident. Lepas dia ambil besi 7 par tu, dia accident. Tetapi tak jadi apa. Dia naik motor. Dia tengah naik motor, tiba-tiba ada kereta kat depan tu U-turn. Sedangkan depan tu tak boleh U-turn. Jadi tak sempat break, dia pun langgar lah bumper dan bonet belakang kereta tu. Bonet kereta tu memang gemuk. Sampai seketing dia jatuh. Dia dengan motor dia kata alhamdulillah tak ada apa-apa. Dia jatuh atas-atas, tak ada tangan cala-cala apa, baju semua okey. Dan motor dia pun tak ada masalah apa-apa. Okey. Jadi saudara ni dia bekerja di majlis bandaraya. Majlis bandaraya. Jadi sebenarnya adalah beberapa item kebal dia ambil, tapi masa dia dia jatuh tu, dia pakai batu delima Letber. Letber ni maksudnya tembak lolos dengan batu 7 par. Kan. Jadi alhamdulillah, dia kata syukur kepada Allah. Tok, saya tak ada apa-apa. Calo pun tak. Memang saya bingung juga sebab orang yang dilanggar tu, pemilik kenderaan tu keluar dan tanya dia, ada sepatah apa-apa, luka apa-apa? Tak ada. Dia kata tak ada. Baju pun tak terkoyak. Bila dicek pada motor, tak ada patah, cala pun tak ada. Alhamdulillah. Kan? Jadi dia pun mengucapkan alhamdulillah kan. Dan Tok pun mengucapkan alhamdulillah. Tak ada kita nak bagusnya batu ni kebal sungguh ni. Nak kena kasak malam ni bagi upah dia. Tak ada. Kan. Benda tu kita pakai sudah. Tak usah bila jadi apa-apa kan. Jadi apa-apa pada kita dan Allah selamatkan, tak usah nak sanjung dia ke apa tu. Pakai macam biasa sudah. Faham tak? Okey, itu saja daripada Tok. Assalamualaikum warahmatullahi